Dua amalan yang boleh menghancurkan segala amalan-amalan korang berpuluh-puluh tahun. Yang nombor dua ni yang paling penting sekali, ramai orang kat luar tu tak tahu benda tu ada pada diri dia yang menyebabkan amalan dia hancur lebur. Korang tengok video ni sampai habis sebab nombor dua tu ada pada hujung video ni. Yang pertama, perkara yang menghancurkan amalan korang itu adalah murtad ataupun syirik. Akhir zaman ni banyak orang yang menggunakan ilmu hitam, yang mana mereka menggunakan ilmu hitam itu untuk membalas dendam, kerana rasa tak puas hati. Dia pergi jumpa mana-mana bomo, dia pergi santau. Yang nombor dua ni adalah orang yang dalam hatinya tu ada sifat hasad ataupun dengki. Sifat hasad ataupun dengki ini adalah perkara sifat yang menghancurkan amalan korang walaupun korang beribadat berpuluhan tahun. Kata Nabi, al-hasadu ta'kulul hasana kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu memakan segala amalan-amalan kebaikan kita seperti api yang memakan kayu api. Jadi, aku harap video ni manfaat untuk korang semua dekat luar sana. Jangan lupa like, share dan komen dan save. Dan korang boleh follow akaun ni untuk dapat lagi maklumat-maklumat yang bermanfaat untuk korang.